Hai semua, ketemu kat sini. So, kita nak bagi tahu kita punya peserta RME kelas rahsia mudahnya bersalin. Bersalin dengan mudah tau. Dia kata Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Teknik pernafasan semua membantu. Cuma yang tak lancar apa? Dia terkejut. Keluar-keluar BB 4.16 kg. Tapi Alhamdulillah dia berjaya bersalin normal, Masya Allah. Kita pun risau kalau dia besar lebih daripada 4 kg kan. Pada awalnya sebelum bersalin tu dijangkakan berat baby adalah 3.5 kg. Tetapi bila keluar, wah baby besar pula kan. Apapun tahniah awak yang dah berjaya bersalin secara normal. Alhamdulillah ibu dan baby okey. Kita nak okey kan. Untuk ibu yang sedang mengandung, yang sedang menunggu hari mungkin 9 bulan, 8 bulan, 7 bulan kan, rasa terfikir-fikir macam mana nanti nak bersalin, risau, banyak kita fikir kan, sampai panic attack lah, sampai over stress lah. Korang jangan fikir banyak sangat. Temu kat sini nak bantu korang supaya bersalin dengan paling mudah sekali. Bersalin dengan semudah-mudahnya. Kita nak bersalin paling mudah dalam dunia ni tau. Semua ada kelas rahsia mudahnya bersalin. Macam mana kita nak readykan kita punya emosi, macam mana kita nak readykan kita punya fizikal supaya kita bersalin dalam keadaan yang mudah. Nak komunikasi pada ibu dan korang jangan lupa daftar kelas rahsia mudahnya bersalin. Boleh daftar sekarang, boleh isi di beg biru di bawah ataupun ada dekat link di bio. Daftar sekarang sebelum penuh. Hari ini untuk 10 orang yang mendaftar hari ini yang terawal dia tunggu bagi harga RM99 saja. Kalau tak korang kena bayar lebih tau. Daftar sekarang sebelum penuh. Kita jumpa dalam kelas nanti. Bye-bye. Assalamualaikum.